Korang tahu tak, pernah wujud satu perang ni yang berlaku antara dua negara hanya disebabkan oleh satu kedai kek? Pada tahun 1838, adalah seorang chef Perancis ni. Dia tinggal dekat Mexico dan dia ada kedai kek dia sendiri dekat sana. Lepas tu, tiba-tiba berlaku rusuhan yang besar-besaran yang menyebabkan orang yang buat rusuhan ni pergi pecah masuk kedai dia. Sampaikan habis semua kek, roti, hilang kena curi. Kedai dia habis rosak, kena pecah masuk. Lepas tu, chef ni jadi naik angin. Yelah kan, habis kedai dia rosak disebabkan rusuhan. Dia pun pergilah minta pampasan dengan kerajaan Mexico sebanyak 60,000 pesos. Nilai 60,000 peso ni kalau zaman sekarang dalam 20 juta ringgit Malaysia, banyak kan untuk baiki satu kedai kek je. Sebab itulah kerajaan Mexico cakap, no, ni madras. Kiranya kerajaan Mexico ni tolaklah tuntutan pampasan chef Perancis ni. Bila kena tolak macam ni, chef tu pun rasa tak puas hati. Dah tak puas hati, dia pun pergi report lah dekat bapak dia, iaitu kerajaan Perancis. Maka kerajaan Perancis bila baca report apa yang diadukan oleh chef ni, kerajaan Perancis pun cakap, kita hantar kapal perang dekat Mexico, kita isytiharkan perang sekarang. Maka banyak kapal perang yang dihantar oleh Perancis ke Mexico dekat pelabuhan. Satu pelabuhan ni nama dia Pelabuhan Veracruz. Lepas tu apa lagi, kapal perang daripada Perancis ni pun pergi bom lah kan, guna bom meriam dekat Pelabuhan Veracruz ni. Akhir sekali kerajaan Mexico pun cakap, okey, wah, yelah aku bayarlah sebanyak mana yang chef ni minta, aku bayar, aku mengaku kalah. Akhirnya Mexico pun kalah dan terpaksa lah kan bayar pampasan. Dan chef tu dapat balik duit yang dia minta dan dia pun dapat baiki kedai kek dia.